Allahu Akbar. Kena sit down, duduk, berbincang suami isteri. Dr. Azimah sebenarnya lemah nak jawab soalan Dr. Fazli ni. Sebab Dr. Azimah pun tak pandai sangat pasal pengurusan kewangan ni. Cuma apa yang Dr. Azimah belajar 15 tahun kahwin ni, Allahu Akbar. Kena sit down, duduk, berbincang suami isteri. Semua orang kena buang ego, letak tepi. Sebab Dr. Azimah dibesarkan dengan pengurusan kewangan yang sangat strict. Yang itu yang Dr. Azimah belajar daripada mak ayah Dr. Azimah. Duit nombor satu sekali simpan, simpan, simpan. Okey, Dr. Fazli pula dilahirkan dalam keluarga yang kalau ada duit, belanja, belanja, belanja. Berbeza kan? So macam mana tu? Berbeza. Apa yang berlaku bila jadi macam tu? Bincang sangat keluarga kita orang. Bayangkan pertembungan budaya antara Dr. Fazli dengan Dr. Azimah. Padahal bukannya kahwin overseas pun. Dr. Fazli orang Kedah. Dr. Azimah orang Besut, Terengganu. Jadi bila Dipisahkan oleh banjaran sahaja. Banjaran Titiwangsa je pun. Bukan Gunung Everest. Tapi berbeza kan Dr. Fazli dengan berbeza. Dr. Azimah dibesarkan dan benda tu buat kita bergeser je. Konflik lah dalam rumah tangga. Konflik, ya. Dr. Fazli, kalau korang tengok, even sekarang pun, lepas 15 tahun kahwin, kalau korang tengok kan, kalau datang abang JNT ke datang kat rumah kan, sebenarnya semua barang tu Dr. Fazli yang beli. Bukan Dr. Azimah yang beli. Orang lain, isteri yang order dari TikTok lah, dari rumah Orin lah kan. Macam-macam isteri order. Dr. Azimah tak membeli pun. Sampai Dr. Fazli tanya, awak ni tak guna duit ke apa?